Tapi kita nak buat Cendol. cendol susu good day. Ya. Ya, okey. Aku sokong. Okey. Sebelum tu, kita mesti kena guna susu good day. Sebab dalam susu good day ada apa, Ima? Ada macam-macam nutrisi. Okey, apa ada dia? Vitamin D, Ya. B2, B4, ada kalsium, ada protein, macam-macam lagi yang bagus untuk badan kita. Yes, janji dia sedap dan berkhasiat. Kau ambil ni semua ni. Kita masukkan ya. Masukkan je Yang ni dekat dalam santan kuali ya, tu. tuan-tuan dan Yang tu puan-puan. santan. Okey. Masuk. Kita masuk. Okey, dan okey. kemudian kita masukkan Yang susu. ni susu. Ya, susu sebanyak ini Susu tuan-tuan dan puan-puan. good day. Kita habis Ya. Sedap. Kita nak terus taruh gula. Gula? Kau Ya. masukkan semua? Masuk semua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Vanilla essence. Wih. Nak berkirim dia suka iramai. Itu dia good day kita ya. Campur santan lagi. cantik. Wih, kita punya favourite ni Kak. Mesti Abang Alien suka sangat ni. Ya Allah, tak sabar nak Dia bagi. pula sejenis gelojol. Tak kira apa pun, dia ngap aja. Okey Kak, rasanya dah okey ni Kak. Ni kacang ni kita letak. Kan sedap tu, menarik. Ada macam-macam colour. Besar tu kacang ni Kak. Segar-segar. Wih, ni yang paling sedap ni. Hai. Bagi jagung lebih sikit. Ya. Nampak tak? Kakak. Dah siap. Sekejap. Ini untuk Abang Elin kau. Ya. Mesti dia suka, dia happy sangat. Kita panggil dia sekarang boleh tak? Panggil lah. Abang Elin.